Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali di dalam podcast Sekali Ketuk yang mana kita akan cuba mengkupas apa juga perkembangan sama ada politik maupun semasa di Sabah. Saya Khairi Fitri, moderator anda, dan hari ini saya ditemani oleh dua orang tetamu, iaitu kita bersama dengan Tuan Asmara Dikun selaku aktivis dan juga kita bersama dengan Tuan Haji Abdul Kadir selaku mantan Ketua Pegawai Eksekutif SOGDC. Assalamualaikum dan selamat datang kedua-dua tetamu saya. Waalaikumsalam Saudara Fitri. Berbangga saya ni sekali dengan Tuan Haji orang penting kita di Sabah. Betul. Tuan Haji Abdul Kadir, terima kasih juga sudi hadir untuk kali kedua ya Tuan Haji. Kedua. Asmari pun kali kedua juga. Jadi dua sama nih. Dua sama kita. Dua sama nih. Saya pun senang hati ya. Saudara Asmara ada di sini. Sebelum saya tengok satu kali dia punya ceramah bercakap, saya tertarik sebab dia memberi contoh-contoh masa zaman UMNO lah. Betul. Dan juga membidas slogan-slogan ni lah. Slogan-slogan ini tidak bermakna kalau tidak ada pelaksanaannya lah. Saya berminat dan alhamdulillah dapat berjumpa pada dia malam ini. Itulah. Sama-sama saya pun belajar daripada Tuan Haji dan orang lama ni. Ya betul, sama-sama kita belajar daripada orang lama. Dan hari ini topik kita adalah berkenaan dengan bikin balik Sabah bersama Barisan Nasional. Okey. Kalau orang lain pun ada slogan, kita pun ada slogan juga kan? Jadi slogan kita bikin balik Sabah. Kenapa bikin balik Sabah? Nih Tuan Haji. Kalau Tuan Haji boleh rungkaikan tar dulu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Topik ini, slogan ini amat relevan terutama pada PRN 17 ini. Sebab ada gap di mana BN ini, kerajaan parti BN ini tidak dominan dalam masa 7 tahun itu. Bila warisan menang 2018, kemudian dialih pada 2020 diambil alih oleh Perikatan Nasional. Walaupun pada itu BN masuk juga sebagai kerajaan, tapi bukan memainkan peranan dominan. Bukan lagi dominan, ya betul. Jadi dan diteruskan dengan penghijraan Datuk Seri Haji G dengan GRS lah. Jadi ada gap di sana dan bila kita ukur balik pencapaian warisan, pencapaian GRS lah katakan. Ada kekosongan di sana. Ada ketidakpuasan di sana. Jadi sebab itu amat relevan topik ini, bikin balik Sabah. Maksudnya selama 7 tahun mereka memerintah, maksudnya tidak ada apa-apa perkembangan. Mana you nampak physical development yang kau boleh pegang, kau boleh nampak. Okey. 7 tahun is a long time, you know. Maksudnya 7 tahun tiada apa-apa lah. Kalau Tuan Asmara pula macam mana? Saya setuju dengan Tuan Haji bagaimana selepas 2018 sepatutnya kita saya petik kata-kata Datuk Seri Najib satu perkara yang dia kecewa bukan sebab kekalahan itu, tetapi kita sudah berada dalam landasan yang tepat pada ketika itu, tetapi tidak dapat meneruskan benda itu dan jatuh pada 2018. Saya banyak kali sebut tentang bagaimana Datuk Seri Najib ini cuba menyeimbangkan di antara wilayah Sabah, wilayah Sarawak dengan Semenanjung ini, sebab untuk mencapai negara maju ini berpendapatan tinggi, dia tidak boleh Sabah ini dan Sarawak ini ketinggalan. Sebab dia akan menarik yang lain itu. Dan sebab itu pada ketika itu pada tahun 2015 begitu kan, ada ramai kita punya menteri-menteri daripada orang Sabah ini, secara keseluruhan wilayah Sabah dan Sarawak ini 10 menteri penuh dan menteri-menteri kanan yang tidak pernah berlaku pun pada ketika era Tun Mahathir Mohamad dan mana-mana Perdana Menteri pun. Dan sedemikian juga timbalan menteri kita ini ada 10 orang. 10 orang. Sebab dan pada ketika itu juga KSU di kalangan orang Sabah ni terangkat darjatnya. Ketua pengarah kita ini daripada kalangan orang Sabah, termasuklah LHDN. Ini saya akan berulang-ulang sebut benda ini. So sudah berada pada landasan yang tepat. Yang malangnya Tuan Haji,
orang kita juga sendiri yang menjadukan Datuk Seri Najib ini. Orang kita bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya sebutlah nama dia, Datuk Seri Shafie pada ketika itu menjatuhkan Datuk Seri Najib ini, yang akhirnya selepas 2018 ini, kata Tuan Haji, ada kelompangan selama 7 tahun. Sabah ini bukan lagi didominasi oleh Barisan Nasional, maka wajarlah slogan bikin balik Sabah ini, dan dia praktikal dan boleh laksana. Dia bukan sesuatu yang bombastik atau fata morgana. Contoh macam selamatkan Sabah, bukan kita ni kenapa jatuh gaung. Dia mau selamatkan dari siapa sebenarnya? Balik ini satu benda yang realistik. Itu pada saya. Kalau slogan selamatkan Sabah, saya tidak setuju dengan slogan tu. Kenapa? Dia orang juga yang kasih, orang bilang kasih mati itu Pen Borneo. Pen Borneo. Kalau orang bilang bagus-bagus kita boleh menikmati kemajuan, kalau Pen Borneo tu ndak, orang bilang ndak dikasih batal, kita sudah merasa kemajuan kan Tuan Haji sekarang. Kalau lah Pen Borneo tu masih diteruskan, rasanya kita tidak perlu lagi ada slogan bikin balik Sabah. Kita sudah terus maju sekarang ni. Dia sedikit Tuan Haji ya. Saya percaya facilities ini memang by government lah. So untuk peluang-peluang pekerjaan ni driven by swasta. So tetapi Tuan Haji pun ahli korporat dia tidak akan invest kalau perkara-perkara asas ini terlalu teruk lah. Teruk. Dia kalau dia pun pelabur Pak. Dia jaga duit dia Pak. Dia mau untung Pak. Tetapi kalau dia mau melabur, dia tahu sudah elektrik tidak cukup, air tidak cukup. Karena itu saya katakan macam Saudara Fitri sebut tadi Tuan Haji bagaimana Pan Borneo ni seprojek mega sepatutnya menjadi turning point kepada ekonomi Sabah. Macam mana Semenanjung dulu, Lebuh Raya Utara Selatan itu menjadi turning point kepada mana-mana negeri di situ itu. Mana negeri di situ. Sabah tidak ada satu turning point. It's a project mega. Ini tetapi malangnya ini pun tidak mampu dipertahankan pada ketika zaman warisan. Dan keduanya, pipe gas. Ini pun suatu perkara yang tidak mampu dipertahankan. Sedangkan ini suatu perkara yang besar juga sebenarnya. Apa guna ada gas kalau kita tidak ada pipe, Pak? Kan? Maksudkan yang pipe pergi Sandakan. Pergi Sandakan itu ada. So, kalau mau ingat TSGP. TSGP. Okay. TSGP itu Trans Sabah Gas Pipeline. Okay. Kalau mau ingat senang, TSGP itu Tan Sri Gani Pertail. Betul. Secara mudah ya? Tuan Asmara. Saya terlibat itu. Terlibat Terlibat saya 300 million cup of gas per day sebenarnya jalan ke sana. Itu betul lah cakap Tuan Asmara tadi itu. Masa Datuk Seri Najib didirikan Borneo, dihidupannya balik. Kemudian gas pipeline itu dia tahu ini yang boleh merancak industri-industri. Tapi tidak diteruskan. Ada masalah dia. Begini ya, Warisan Nasional ini kalau saya boleh katakan, dia tidak janji hospital, dia tidak janji universiti, dia tidak janji jalan raya, dia tidak janji itu semua. Apa dia janji Dia janji bahawa dia berkebolehan mampu melaksanakan janji-janji tersebut. Maksudnya itu dia delivery. Delivery. Orang macam mengkali warisan ataupun DRS, STAK apa sama itu parti-parti lokal ini. Dia boleh cakap macam-macam. Tapi di mana kemampuan orang untuk melaksanakan janji-janji. Iya. Dia orang bilang parti seperti Parti Barisan Nasional, Parti Malaya ni senang cerita lah. Parti Malaya ni orang bilang sekadar datang untuk orang bilang buat kacau je. Buat kacau je di Sabah ni. Dia bilang orang bilang sekadar untuk orang bilang mengkucak-kacirkan orang Sabah. Kalau Tuan Haji pula macam mana? Apa buktinya? Osno, parti lokal 10 tahun. Berjaya, parti lokal 10 tahun. PPS, parti lokal 10 tahun. Barisan Nasional yang dituju oleh Omno berapa tahun? 30 tahun. 50 tahun. Jadi siapa yang lebih stable? Dan berapa ramai yang jadi ketua menteri? Walaupun dipusing-pusingkan, tapi semua bangsa kaum menjadi ketua menteri. Betul. Jadi di mana logiknya dituduh bahawa Parti Malaya ini yang mengacau? Saya Tuan Haji, saya
istilah Parti Malaya ni saya tidak bersetuju. Betul, Sebab betul. parti ni dia konsep dia pendaftaran sahaja Tuan Haji. Betul, Kita betul. pendaftaran bersifat nasional. Sama macam persatuan-persatuan. Kita ikut juga persatuan belia kampung, persatuan belia bersifat daerah, bersifat negeri dan bersifat nasional, kebangsaan. So bila once come to politik, kita dinaratifkan sebagai Parti Malaya. Dia didaftarkan saja, sedangkan warisan pun pernah juga didaftarkan sebagai parti nasional. Jadi kita mau cakap warisan Parti Malaya, dia tidak ada. Pada saya begitu Tuan Haji. Saya nak ditambah di situ. Cuba cek dia punya perlembagaan, warisan ke PGRS ke STAR ke UMKO ke. Coba cek dia punya persatuan itu. Kalau keahliannya itu hanya untuk orang Sabah saja. Tidak juga. Terbuka kepada rakyat Malaysia. Sampai umur 18 tahun ke atas. Artinya dia terbuka. Kalau orang Malaya datang misalnya, boleh jadi ahli kita. Dia tidak boleh mengatakan bahawa keadaannya hanya had untuk orang Sabah saja. Tidak dibenarkan oleh ROS itu. Tidak boleh. Tidak. Sebab itu sebenarnya kadang-kadang Tuan Haji, kita ini bertembung dengan naratif dan fakta. Bagaimana naratif ini dibina supaya menghancurkan sesuatu perkara yang yang bagus, tidak sehat, benar-benar begitu. Dan saya tengok politik kita ni lah Tuan Haji. Kadang-kadang perkara teras pun jadi mainan kita sebagai politik. Ini benda akhirnya bila dia memerintah nanti dia akan jadi problem. Contoh rakyat hakim negara, apa kau mau bagi rakyat sebagai hakim ini? Kan? Kita ada sudah sistem kehakiman kita. Betul. Akhirnya bila rakyat hakim negara, contoh kan, bila diputuskan oleh hakim, kita tidak bersetuju sedangkan rakyat ini banyak So, ini benda-benda teras, keselamatan kan. Sedemikian juga perkara tentang negara ini Tuan Haji. Betul. Ini sistem kita ni demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan yang saya percaya semua pemimpin-pemimpin parti faham ni. Tapi kalau bernaratif sehingga mewujudkan kebencian di antara bernegara ini, so hujungnya bila kau memerintah pun kau akan sentiasa kononnya berkonfrontasi. Ini akan jadi problem. Ini pernah berlaku zaman PBS. Betul. Pada ketika tahun 86, ketika mula-mula PBS berjaya menumbangkan berjaya. Pada ketika itu dia cepat-cepat masuk barisan nasional supaya selari dengan kerajaan persekutuan. Sebab ini national part ini kita kena selari. Dan di mana problem berlaku? Pada tahun 1990 pilihan raya ketika itu. Bila mana diorang sailang barisan nasional. Diorang keluar barisan nasional PBS pada ketika itu sailang. Sehingga kan barisan nasional tidak cukup kerusi pada masa itu yang dia masuk semangat kan? Dia ikut semangat 46 tu kan. Dan selepas itu sudah ada konfrontasi dengan kerajaan persekutuan. Wujudlah JPPS pada ketika itu. Dan bila begitu kau cakap pula zalim persekutuan, dia tidak, sebab kau start dulu zalim ni. Kau start dulu zalim. Itulah kadang-kadang kita tidak sedar. Setiap action ada reaction kan? Betul. Banyak bila UMNO masuk ke Sabah ni pun is reaksi kan? Seperti selalu dikatakan bahawa UMNO tidak datang ke Sabah. Tetapi oleh kerana ada tindak-tindak yang tidak sesuai masa pada waktu itulah, ada dituduh penindasan terhadap kaum putra Muslim lah katakan, beasiswa ditarik lah semua itu. Maka UMNO tidak ada pilihan lain, terpaksa datang ke Sabah untuk membela Muslim Bumi Putra. Betul. Itu reaksi. Bukan satu benda yang telah dirancang lebih awal. Tidak ada. Dan sedikit Tuan Haji dan saya tidak melihat parti UMNO ni tamahak bagi sebab kenapa? Di Sarawak dia tidak masuk. Bila stabil di situ dia tidak paksa diri dia masuk. Bukan macam Bersatu dia paksa diri dia masuk pergi Sabah walaupun ini beza ni. Bukan soal. Tetapi pada ketika itu memang benar terpaksa dijemput UMNO ini. Kan? Dan hari ini bila mana UMNO menunjangi Barisan Nasional pada ketika 1994, tahun pertama pun sudah tertubuh ini UMS itu kan Tuan Haji, ada banyak pembangunan seperti kami bincang tadi awal dengan Tuan Haji, ada banyak perkara kan. Dan akhirnya kerana prestasi itu
untuk menumbangkan barisan nasional ini yang ditunjangi UMNO itu Najib, pada pendapat saya, maka naratif-naratif menunggang-nunggang slogan kebencian, pemusuhan, parti Melaya itu wujud. Sebab kalau tidak wujud begitu Tuan Najib, kalau mau cakap tentang prestasi saya apa dong mau sebut bah. Betul. Jadi tapi akhirnya Tuan Najib, politik sebegini dia tidak sehat. Kalau dia jadi pemerintah pun, kemudiannya dia akan berhadapan perkara ini, Pak. Ya. Ini masalah dia Tuan Haji. Pada pendapat saya, dia tidak sehat. Sangat tidak sehat. Sebab itu kan, saya konsisten tidak masuk parti lokal. Okey. Kenapa? Sebab kita sudah tahu cerita dia. Ceritanya dia ini akan, kalau misalnya lah, parti lokal lagi menang lah kan. Akan macam Tuan Asmar dan perselisihan. Sebab awal-awal sudah buat konfrontasi. Attitude ataupun dapat apa itu cara-cara yang konfrontasi, yang sengaja menimbulkan suasana yang tidak sehat. Ya, betul. Walaupun selalu bercakap, kita akan membuat perhubungan baik dengan kerajaan federal, tapi permulaannya sudah tidak bagus. Memang berakhir dengan keadaan yang tidak bagus. Ya, betul. Jadi ialah kita semuanya meminta sesuatu daripada federal. Yang kamu meminta, kamu parti lokal ini meminta dari luar. Kami dari dalam, kami pun orang Sabah juga. Sabah juga. Dan kita, tapi kita minta dari dalam. Mana yang sesuai? Dari luar kan dari dalam lagi sesuai. Betul. Secara logik. Lagi pun Ji, saya teringat kata-kata ustaz saya ini bukan ustaz. Dia kata, Al-Fatihah bacaan paling utama dalam solat kita ini. Dia puji-pujian, tidak ada maki-makian. Barulah ihdinas siratal mustaqim. Itu yang pertama dia kata. Dia perlu minta-minta, dia bukan maki-maki, bukan konfrontasi dan memuji-muji pun perkara yang benar, Kau puji kata Allah ini benda yang benar, Yang keduanya ada dua perkara dia kata, hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana hablum minannas wujud kalau konfrontasi memanjang? Betul. Dia tidak akan berlaku. Mungkin jangka masa pendek kau dapat. Kalau dong kuat, so how? So this is not good for our negeri inilah. Untuk rakyat akhirnya Tuan Haji. Ini yang berlaku. Jadi politik-politik menunggang sentimen rakyat ini, saya daripada dulu konsisten tidak bersetuju dan saya berdiri menentang daripada dulu. Dan saya seperti Tuan Haji juga, sebab itulah juga saya pilih parti nasional ini, label nasional bagi kita. Boleh kawan-kawan. Kita senang sekarang ni jumpa Menteri Persekutuan, Menteri JKR, Timbalan Menteri Contoh Ahmad Maslan, kita berkawan. Timbalan Menteri KDN, kita kawan lah. Tidak, diorang terpaksa kita ini sebab diorang perlu juga sokongan kita pada nanti. Tapi kalau dengan warisan kau mau sokong apa? Mau jumpa ini, sengsara. Jadi sebab itu yang paling penting sebenarnya sekarang ini networking, dunia ini bukan lagi silo. Tidak ada. Betul. Dulu kita sebut zaman dulu globalisasi. Sekarang ini bukan setakat globalisasi. Sekarang ini kita boleh tahu bahawa orang tidak tengok kadang-kadang berita di sini. Orang tengok berita di Amerika Syarikat ini on the real time. Betul. So kita terbuka ini. Sebab itu aku tengok juga Tuan Haji, orang muda-muda ni kadang-kadang dia membuat perbandingan, Dia kata kenapa mereka boleh. Dia lupa dekat 200 tahun sudah mereka merdeka, Ini jadi problem kalau kita tidak kawal. Dan ini juga kalau orang politik tidak pandai memberi edukasi, literasi, dia mainkan sentimen di situ. Sebab itulah dia kata kamu punya pemimpin macam-macam dia sebut kamu punya. Jadi masalah. Sedangkan negara kita ini baru berapa puluh tahun, Amerika Syarikat mau bandingkan 9 tahun, Tapi inilah cabaran-cabaran kepada orang muda ni. Edukasi orang politik. Orang politik ni pada saya Tuan Haji, dia membentuk pemikiran rakyat. The problem with Sabah ni Tuan Haji, ada 18 parti lokal. 18 lah yang bercakap ni membentuk naratif, membentuk pemikiran. Tidak termasuk lagi parti lokal daripada parti-parti gabungan. So kalau tidak ada parameter, kan tidak ada boundary ataupun kita punya civic sebagai orang politik ini, dia akan memecah belahkan. Memecah belahkan masyarakat rakyat kita ni. Dan yang paling saya bimbang, bernegara itu, Dia cerita aman Sabah, tidak aman Persekutuan, tidak jadi juga itu. Tidak. Penting pada saya lah, Parti Nasional ini bagaimana kita berada di sini, kita dalam sistem yang sebenarnya boleh menyebabkan Persekutuan ini stabil, negeri ini stabil, dan kita boleh bikin balik Sabah.
Kita bila kita di dalam Parti Nasional, kita tidak menindakkan hak rakyat Sabah itu memilih parti lokal. Ya, tidak. Dan kita harap begitu juga pemimpin parti lokal ini janganlah berteriak bahawa kita ni orang Sabah ikut parti yang mengkhianati orang Sabah. Sama lagi Itu tu aja. Saya tertanya, di mana yang mengatakan yang Parti Nasional, Parti Barisan Nasional lah, senang cerita Barisan Nasional di Sabah ni, orang bilang menyiksa orang Sabah ni. Di mana sebenarnya? Saya start tadi ayatnya ikut Parti Nasional pengkhianat. Jadi jadi moderator sudah. Kita sekarang ni umur 66 tahun. Jadi banyak sudah kerajaan yang saya tengok lah kan. Kalau saya berpikir juga, kalau kita bilang orang Malaya, Parti Malaya, Barisan Nasional lah katakan yang memerintah berapa tahun, 60 tahun. Khianat pada Sabah, tidak jujur pada Sabah. You lihat lah, bila dia berkesempatan menjadi kerajaan penuh di Sabah tahun 1994, terus dapat Universiti Malaysia Sabah. Jadi sampai sekarang ni kalau saya tidak silap, saya diberitahu bahawa alumni UMS ni sudah menjangka 86,000. Wow. Banyak. Sangat ramai tu Haji, sangat ramai. Bayangkan pencapaian tersebut. Ya. Dan okey, kedua MRSM. MRSM di Sabah sudah 5. Di Kinarut, Sadakan, Tawau, Sempurna, Tabaru, sekali di Ranau. Ranau itu ditaja oleh Petronas. Kemudian ada lagi institusi ALP. Ya. Maksud saya di sini, kalaulah Parti Malaya ini menindas kepada orang Sabah, mereka tidak mau melaksanakan barang-barang begini, memberi kepandaian, kecekapan kepada orang Sabah. Dan saya ingat sebelum ada universiti, ada MRSM, ada sekolah menengah sains. Okey. Tajaan-tajaan Sabah dihantar kepada sekolah-sekolah di Semenanjung. Termasuk saya, MRSM pertama di Setempat. MRSM pertama di Seremban ataupun MRSM pertama di Malaysia? Di Malaysia. Wah, di Seremban. Tuan Haji ada merupakan antara alumni dia. Pertama, berapa orang? 15 orang. 15 orang. 15 orang daripada Sarawak 5 orang saja. 5 orang daripada Sarawak. Dan 15 orang daripada Sabah ni yang ketiga tertinggi, terbanyak. Yang pertama saya silap Selangor atau Johor. Yang lain itu 8, 9. Tapi Sabah sudah 15 orang pada tahun 72. 72 ya? Berapa umur kau masa tu, Ji? Fitri. Aku masih dalam perut lagi. Saya pun belum lahir lagi. Maksud saya tidak ada kalau orang yang mau menindas kita, yang paling dia tindas ialah perkembangan kita punya intelektual. Ya, betul, saya kepada setuju. kita kan. Tapi tidak ada perasaan begitu daripada Semenanjung. Ya. Dan rakan-rakan saya di sana senang hati dengan saya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi macam Tuan Asma cakap tadi itu, memanglah sebagai naratif, sebagai untuk mendapat sokongan. Jadi sebutlah cara-cara yang bukan. Tetapi faktanya, kenyataannya, sebetulnya parti-parti daripada Semenanjung, bukan Parti Semenanjung, Parti Nasional. Parti Nasional ini banyak jasanya. Berapa 60 tahun, kemudian di Sabah 30 tahun lebih. Banyak pembangunan yang telah dibuat daripada segi fizikal ataupun daripada segi kebajikan. Sampai terkenal dengan tong biru. Ya, betul. Alhamdulillah. Saya kira Barisan Nasional telah memberikan banyak dari segi pendidikan, orang bilang dari zaman kanak-kanak kemasnya sehinggalah ke zaman universiti, orang bilang cukup cover sudah. Dan kalau dari segi pendidikan, apalagi kalau dari segi pekerjaan, saya rasa peluang-peluang pekerjaan KKIP dibuka untuk rakyat Sabah. Boleh ada 5,000 ekar. Ketika tahun 94 je itu digazetkan 5,000 ekar. Ketika Datuk Seri Panglima Saleh jadi ketua menteri pada ketika itu dia gazetkan 5,000 ekar tanah di KKIP itu. Pada ketika itu. Sebenarnya pekerjaan mesti driven by swasta dan facilitate
facilities mesti by government. Ini perkara-perkara ni. Saya tertarik tadi dengan kenyataan daripada Tuan Haji. Kalau zalim ini, kalau menindas ini, memang perkara dia tidak akan bagi pendidikan ini. Kenapa lah mau bagi orang bilang kemudahan kan? Zaman British. Sabar, dibaca sejarah. Tahun 63, cuba cek berapa buah sekolah kita ada. Dengan Sabah begini luas. Berapa ramai orang kita ini ada tahap pendidikan. Berbeza di Semenanjung. Pada ketika merdeka, sudah ada daripada Semenanjung itu, di situ belajar di Timur Tengah, belajar di Eropah, belajar di Indonesia. Sabah tidak. Belum ada lagi. Tetapi saya sebenarnya agak terkejut bagaimana 15 orang daripada Sabah tahun 72. Tahun 63, 72 lebih kurang 9 tahun. Ni bagaimana sebenarnya yang dikatakan menindas ini memikirkan bagaimana mengangkat anak-anak muda Sabah pada ketika itu pendidikan dia. Sebab melalui pendidikan ini dia boleh hari ini Tuan Haji. Hari ada ramai barangkali alumni ini menjadi tonggak penting dalam negeri Sabah. Betul. Jadi saya setuju macam mana kita boleh bercakap ini perangai menindas, menjajah. Kita terus terang di sini lah. Sebab waktu itu perbezaan standard di sana dengan pada sahabat apa jauh. Kalau tidak dilonggarkan masukkan di MRSM pada waktu itu, kita tidak ada satu orang pun daripada Sabah boleh masuk. Sama juga sebenarnya terakhir sistem kota ini tahun saya ini. Saya ingat setahun saya ini. Kalau tidak ada sistem kota ini, saya ingat saya pun tidak dapat masuk mesti. Kita di Sabah ini bukan sebab tidak pandai tetapi mau perlu peluang sahaja. Betul. Akhirnya kita diberi peluang. Space juga degree, space juga master. Kita tidak boleh, kita tidak jauh kan. Untuk mau mengejar benda itu mesti kita diberi kota-kota itu dulu. Kan? Contohlah kan, macam di KL dengan di pensiangan, bahasa lain internet, ChatGPT senang kau cari. Nah kan kau mau nilai doang paling pandai sedangkan tengok ChatGPT, kita di sana tu struggle walaupun lambat dapat jawapan lebih kurang setengah jam. It's tidak normal dan tidak bagus. Jadi bila dibagi kota bukan sebab tidak adil, dan itulah keadilan sebenar bila mana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Akhirnya terbukti juga golongan 15 orang ini banyak menyumbang kepada negeri Sabah. Seperti Tuan Haji sendiri mantan ketua pegawai eksekutif SOGDC. Kawan-kawan lain forestry semua itu. Apa yang kita tekankan di sini bahawa ada usaha. Ada usaha daripada katakanlah parti nasional ini untuk membantu. Tidak menindas, tidak membantu kemajuan orang Sabah. Kalau misalnya kalau you sudah jadi pelajar MARA macam MRSM itu, daripada secondary sampai university kamu ditanggung sudah. Artinya tidak ada masalah lagi untuk ibu bapa. Betul. Itulah kita kesal lah. Selalu dituduh bahawa saudara-saudara kita daripada Semenanjung ini menindas dan saya begini. Okey, dari segi individu lah. Cuba sebut. Sebab selalu dikatakan ni orang Melayu merampas harta kita. Itu naratif yang selalu dipermainkan. Selain daripada saya kecil pada awalnya lah. Beri nama individu yang telah merampas harta daripada Sabah. Individu. Siapa dia? Siapakah gerangannya? Saya tahu lah. Jadi di mana yang bercakap yang orang Melayu merampas harta kita? Kemudian satu lagi yang spesial minyak dan gas ini memang satu perkara yang harus diperhalusi lah. Dan saya rasa dia tidak boleh diselesaikan dengan di mahkamah. Dia mesti harus dengan perundingan. Kalau you tengok kalau di kita dapat 5% kan. Kalau di Australia itu wilayah macam Perth, wilayah North Western Australia, dia dapat 3% ya. 3%. Dia pakai federal. Dia pakai sistem federal. Federal juga. Tapi North Western Australia di mana Perth tu. Banyak minyak tu kan aktiviti oil and gas di sana. Dia dapat 3% ya. Kita dapat 5%. Tengok tentu saja kita bukanlah mau dalam konteks oil and gas hari ini cuma tersentuh sedikit.
pada tahun 72 sebenarnya minyak ini sudah kena dijumpai dan disudut. Tahun 74 kan. Tetapi pada ketika itu Petronas belum ada lagi, tahun 74 baru ada kan. Tetapi yang jumpa itu Shell punya tim lah kan. Kita boleh memilih sama ada kita punya national punya company ataupun international punya company. Sebab on realnya kita pun tidak mampu buat benda itu kan. Tetapi bayangkan kalau tidak ada Petronas, Shell yang lead. Tetap juga dia bagi kita 5%, persekutuan 5%, 90% kepada diorang. It's a realnya, tetapi dinaratifkan 5% kepada Sabah, 95% kepada Melaya. Kau tengok Dato' Najib. Itu saya kata tadi, naratif ini mengatasi fakta. Diorang berniat jahat betul. ini. Sudah ada niat jahat sana. Saya teringat Tuan Haji bagaimana perjanjian air dengan Singapura. 1,000 gallon 5 sen. Until now, international law masih lagi ya. The problem, kalaulah andai kata Petronas tidak ada, kita bergantung kepada ni, lepas tu ada international law. Kalau dia tetap begitu-begitulah, sekurang-kurangnya sekarang kita boleh berunding lagi. Itu saya kata perundingan tadi tu. Perundingan, minta tambah betul. 20%, boleh. Tidak ada masalah. Kita pun harus menerima hakikat lah. Ini minyak dan gas ini sumber. Sumber. Dia tidak berbeza daripada kayu balak. Dia tidak berbeza daripada tanah-tanah. Itu sumber juga. Tapi yang kita tengok apa jadinya dengan kayu balak kita. Habis begitu. Bukan orang daripada Semenanjung yang datang menghabiskan, kan? Habis juga. Orang sendiri juga. Tanah-tanah yang ladang-ladang ini. Kebanyakan daripada Semenanjung. Tapi padahal kita yang kontrol tanah. Jadi bayangkanlah misalnya, kalau pada waktu itu minyak dan gas pun di bawah tangan kita, apa jadi? Bukan mau mengecilkan kita punya, bukan soal itu. Jangan nanti bila sebut itu di naratif lagi kita yang mengecilkan. Ini problem kepada diorang ini. Kita kena be realistic. Tahun 74 kita di mana, tahun 73 baru kita masuk pegawai MRSM. Be realistic lah. Tapi kadang-kadang kalau salah sebut habis kita memperkecilkan talent. Be realistic lah kita, Tuan Haji. Saya setuju itu. Misi dikasih lepasnya bukan silap daripada bukan silap daripada kita berkemampuan, tapi sistem kita punya governance yang kuat. Sebab itu you tengok satu contoh, saya teringat ini Bintulu Port. Bintulu Port itu port yang paling kaya, paling banyak duit dan dimiliki oleh Kerajaan Persekutuan, bukan Kerajaan Sarawak kan. Tapi baru ini PMX cakap kita serahkan sudah Bintulu Port kepada Sarawak. Sebab mereka sudah berkemampuan bersedia untuk menjalankan operasi tersebut. Sudah bersedia. Dan saya ingat masa di KDCA PMX cakap tidak tahu waktu kada Keamatan atau Christmas, dia cakap Sabah belum bersedia. Itulah masalahnya. Kita masih masalah governance. Masalah tapi lurus tata kelola. Masalah dia tahu. PMX paling tahu kelemahan kita sebab dia masa sebelum kes jadi buang daripada timbalan pada masa itu dia jaga Sabah. Dia tahu semua pemimpin sekarang ni daripada warisannya daripada sejarah dia tahu semua ni. Saya baca juga Tuan Haji ketika zaman berjaya dia ada macam buku merah pada ketika itu bagaimana untuk hutan itu kawalan hutan itu dia petakan hutan A, B, C atau 1, 2, 3 kan. Kalau kau mau tebang 1 A, lepas itu kalau kau mau pergi B, sebelum pergi B kau itu annual cook. Tu. C, annual card. Sebab kita saya ni bekas CEO Enterprise juga. Sesuai. 1994 tu bila BN jadi kerajaan dan si sekarang arwah tu sekarang kan Ketua Menteri, saya yang ganti Datuk Jeffrey. Betul. Tapi sistem itu banyak rosak pada ketika zaman PBS katanya begitu dan akhirnya sebab apa? Sebab ditambah dengan 1 A lagi. Dulu AAC. Lalu annual allowable card macam itu. Tiap-tiap tahun itu barangkali 10,000 hektar itulah KUP dah. 10,000 hektar itu untuk tahun itu yang dikerjakan. Jadi you hanya balik kepada KUP yang tadi itu
60 years later. So kau tanam semula, baru kau pergi tanam, dia akan naik begitu Pak. Kalau tapi bila masa PBS ditambah satu A lagi. Apa tu? Accelerated allowable annual cut. Jadi dipercepatkan. Sebab kononnya kalau saya ingatlah, kononnya untuk membayar royalty forestry. Sebab Yayasan Sabah ni banyak hutang dengan forestry, royalty. Jadi untuk membayar royalty tersebut ditambah satu A lagi. Jadi saya tahu, kita sudah tahu. Bila ini terjadi pada tahun 1994, ngam-ngam kerajaan BN masuk, Tan Sri Musa pun tun sekarang ni jadi pengarahnya, memang ada kekosongan macam kepala saya ni, sorry ya. Dia ambil awal. Dan alasannya tidak apa, sebab kita akan menanam pokok-pokok kosong tu kan. Penambahan kononnya lah begitu. Jadi itulah yang macam saya cakap tu. Ini yang rosak sistem perhutanan kita ni, penebangan tanah sebenarnya. Itu problem sebenarnya. Maksudnya yang dirosakkan bukannya parti nasional, parti tempatan sendiri yang merosakkan. Kalau dicerita banyak lagi. Banyak lagi. Kalau kita baca ini sebenarnya kita faham. Kalau kita baca kajian eksplorasi minyak Sabah ini kalau kita baca tentang zaman PBS apa semua ni, dan kalau kita tengok pun parti-parti lokal ini, ketika macam kuat ketika awal ini, macam berjaya ini, hujungnya rebah juga. Sebab bila dia sangat bergantung kepada leadership pemimpin itu. Tiada Haris, tiada sudah Dato' Haris, Tan Sri Haris, tiada sudah berjaya. PBS, tiada Pairin, tengok setakat mana jadi apa kan? Ini parti kononnya berbilang kaum ini. That's the problem with a local party. Kalau kita tengok, kalau tak ada Dato' Seri Syafiee, warisan kemana? So ini benda kedepannya dia akan menjadi masalah. Sebab itu National Party ni Tuan Haji, dia meletakkan parti-parti di dalam itu dalam satu barisan. Dan sebab itu this is the good idea for kita punya negeri yang banyak bangsa, pelbagai kaum ini. Dan kita pun tidak tamah. Walaupun kita banyak kerusi, kita pernah bagi LDP jadi ketua menteri. Kan? SPP jadi Yong Tekli, Chong Kakiat kan, kita pernah bagi. Sedangkan kursi minimum je tu. Dan pada 2 kursi je. Dan pada ketika boleh jadi ketua menteri. Pada ketika diorang jadi ketua menteri, UMNO yang banyak kursi, kita kacau, dah kacau. Dah kacau. So, saya perhati Tuan Haji sedikit lah Tuan Haji. Kau tengok Tuan Haji pada sebelum pilihan raya 8 dalam JRS parti lokal. Kononnya naratif kita berjaya menyatukan parti-parti lokal. Belum pergi berperang hilang 2 sudah. Sudah pergi berperang, habis barang pemuda dia tidak jadi calon. Laki bini jadi calon Tuan Haji. Kemudian kita dah tahu yang di dalam tu sabotaj antara satu sama lain. Itu dia. Ini masalah dia betul. Jadi itulah kita sudah boleh menilai. Jadi dari sini kita boleh nampak sudah Tuan Haji, yang mana parti tempatan ni lebih kepada mementingkan bukannya orang bilang kalau kita dulu ada istilah MA63, kita memperjuangkan MA63. Kita bukan memperjuangkan MA63, tapi dia memperjuangkan MAKN. Abang golok. Betul. Kita mencerita ni sebetulnya target kita ialah anak muda lah. Kita tidak memaksa orang memilih apa itu untuk parti nasional. Sebagai anak muda yang intelektual yang graduan semua itu, jangan menilai isu lokal sama nasional ini secara emosi. Betul. Kamu dilatih di universiti untuk memberi pemikiran nasional. Lihat contoh-contohnya. Kita diberikan. Dan untuk PRU kali ini, PRU DU Sabah kali ini 1.7 juta pengundi kali ini dijangka akan turun mengundi, dan daripada 1.7 900,000 Tuan Haji merupakan pengundi-pengundi muda. 900,000, hampir orang bilang 60%. Ramai itu. Ramai. Itu orang bilang boleh jadi game changer. Angka begitu tu. Saya sebetulnya semangat. Pada saya dalam kapal terbang ni, balik pada KL ke Kota Kinabalu, di sebelah saya ni 2 orang budak Sabah. Daripada Sabah balik Sabah lah. Kita selalu bertanya, kamu sudah boleh mengundi atau tidak? Oh sudah tuan. Jadi kalau yang ini akan datang siapa kamu undi? Kita undi Barisan Nasional lah. Tak.
sebab anak muda, kita punya kesangkaan itu bahawa mereka mengundi parti lokal. Ya. Kena sudah racun tu kan. Sebab anak muda ni kan digelar sebagai rebellious kan. Itulah sudah ada perbandingan. Kalau tahun 2018 itu dia tidak ada perbandingan. Jadi susah kita melihat. Ya, betul. Tapi sudah ada 7 tahun UMNO BN keluar, kita boleh lihat sendiri lah. Boleh membandingkan. Itu yang memberi saya dorongan lah bahwa parti nasional. Ya, saya kira anak muda sekarang ni pun sudah semakin bijak untuk menilai. Kalau dulu tahun 2018 kita mungkin tertipu dengan persepsi-persepsi yang orang bilang belum tahu lagi benda tu sejauh mana kebenarannya, dan sekarang ni kita sudah nampak kebenarannya kan, dan kebanyakannya orang bilang dusta. Dan kan? ada perbandingan kan. Di sana sudah nampak perbandingan sudah, Tuan Haji. Saya rasa anak muda sudah boleh menilai sekarang ni siapakah kerajaan yang mereka akan memangkah selepas ini. Dan cerita pasal kita punya PRU kali ini untuk Barisan Nasional. Saya kira dalam kali ini Barisan Nasional Sabah tidak mengangkat nama manifesto. Dia mengangkat nama sebagai rancangan pembangunan Sabah 1 ya. Saya kira ini adalah satu orang bilang rebranding saya rasa, ataupun orang bilang untuk menangkap anak muda di sini ya. Sebab saya kira di sini dalam RPS 1 ni Tuan Haji banyak lebih kepada orang bilang sense of belonging kepada anak muda. Aduh. Sebetulnya kita kena jaga dengan orang lah. Ya. Ini masa depan orang. Ya. Dan Tuan Haji sendiri merupakan salah seorang daripada yang terlibat secara langsung di dalam pembikinan rancangan pembangunan Sabah ni. Mungkin Tuan Haji boleh berikan sedikit pandangan, komen ataupun apa juga harapan kepada anak muda berkenaan dengan rancangan kita. Saya terlibat langsung dengan Teras 6 pelestarian sumber. Dan alhamdulillah semua yang saya cadangkan di sini telah dimasukkan. Alhamdulillah. Terima kasih. To me, saya sebagai ketua pagar eksekutif SMDC selama 11 tahun. Lama. 11 years total. Ada 8 tahun, kemudian ada ditambah dengan 3 tahun lah. Selama 11 tahun Tuan Haji berada di dalam oil and gas, saya kira bau minyak pun Tuan Haji boleh kenal kan ini. Saya lebih tertumpu dengan downstream. Okey. Gas lah. Okey. Yang Samur. Okey. Petronas yang Yuria. Tapi banyak terlibat perbincangan dengan Petronas lah. Sebetulnya yang ni penubuhan basis petroleum ni sudah dicadangkan waktu 2020. Mana Barisan Nasional, Pakatan Nasional dan PBS bergabung. Jadi sudah dicadangkan dua perkara itu. Pertama yang penubuhan basis petroleum Sabah Petroleum Council. Satu lagi yang dicadangkan di sini juga kita ada dana kekayaan kan. Okey. Kedua ini tidak diteruskan oleh Datuk Seri Haji Ila. Sebaliknya ditubuhkan Sabah Maju Jaya SMJP. Dan kita beri peluang mereka berjalan tugas-tugas mereka, dan saya perhatikan dia sudah menyeleweng daripada landasan yang asal lah. Sebab SMJI ini sendirian berat. Bila dia sendirian berat, dia hanya memikirkan dia punya keuntungan. Okey. Dia tidak memikirkan menyeluruh perkembangan industri. Jadi kalau dia berbincang dengan Petronas, pertama sekali keuntungan. Bukan pekerjaan tau. Bukan berapa pekerjaan yang boleh dilaksanakan dibuat. Macam mana impak apa itu aktiviti tersebut kepada kemasyarakatan misalnya. Dan ini terbukti strategi mereka sekarang ini ialah membeli saham di aset-aset Petronas macam LNG, Samur. Bila you sebagai pembeli saham, you tidak terlibat dengan operasi, tidak terlibat dengan polisi. Jadi itulah salah satu yang saya harapkan nanti bila
insyaAllah kalau kita menang kerajaan ataupun sebahagian kerajaan lah katakan, kita mempunyai pengaruh untuk menubuhkan Sabah Petroleum Council ini. Ini soal pokok ini. Sebab bila kita ada Sabah Petroleum Council dan dimandatkan oleh Dewan Undangan Negeri, saya mahu dia dienakmankan. Ada kekukuhan bila berdepan dengan Petronas. Kita boleh masukkan benda-benda yang kita sebutkan di sini lah. Misalnya, penstrukturan semula sertifikat minyak dan gas, berapa 50% melaksanakan dasar mewajibkan pengambilan minimum 50%. Semua ini kita boleh berbincang dengan Petronas. Dan Petronas kalau kita tegas dengan apa yang kita kehendaki dan tidak menjejaskan penglibatan komersial mereka, boleh berbincang. Saya percaya, saya yakin. So yang mustahil itu penubuhan Majlis Petroleum Sabah. Daripada di sana nanti akan kita yang paling pentingnya diaktakan itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Petronas pun saya percaya akan ada gangguan politician punya itu kalau dia tidak ada Petronas Act. Betul. Dan ini benda ini kalau kita aktakan benda ini, dia seal benda itu sebenarnya. Sepatutnya sebenarnya it's a business untuk kepentingan negeri ini, dia tidak boleh terlampau involved by politik ini. Betul. Dia tidak boleh, dia akan ni. Kau letaklah anak ni dia mesti orang yang betul-betul layak kau letak di situ dan tidak ada gangguan, baru dia boleh pergi ke depan. Sebab ini kepentingan negeri. Ini sepatutnya, dan saya setuju. Dan kena faham juga Tuan Haji, bukan saya memahamkan Tuan Haji. Saya bersetuju dengan rancangan pembangunan Sabah 1 ini. Dia bukan manifesto. Dia betul-betul rancangan, sebab kita berpolitik Tuan Haji untuk membentuk kerajaan, dan kerajaan ini membentuk dasar dan polisi. Ini sebab itu kita bersedia sudah. Maksudnya kita ini government ni, insyaAllah menang ini kita sudah ada perancangan kita ini. Rancangan kita realistik, tinggal melaksanakan saja. Tinggal melaksana. Betul. Sebab kita tidak bergantung dengan slogan-slogan menunggang-menunggang slogan retorik itu. Kita hadir dengan contoh Datuk Tuan Haji, saya bercakap tentang, saya tertarik tadi tentang dana pelancongan komuniti desa. Ini kekuatan di Sabah ini. Dari segi makanan ini, kan, daripada segi tempat, daripada contoh macam di Kota Brut lebih kurang 22 km pantai, kan, dan macam ikan liking, mana kau jumpa ikan liking di Kota Brut di tempat lain? Kan, macam contoh buat parang semua ini, kalau letak dalam satu dewan, orang masuk itu bayar RM5, RM10. Dia berjalan, dia pelancong tengok kau ketuk-ketuk itu parang, padahal pakai mesin juga di belakang, tapi ketuk itu orang buat tengok. Kan, keluar di ujung itu ada barang kita punya souvenir parang semua itu. Boleh bayang kalau pergi Indonesia ni paling kurang 500 Satu biji bas ini 40 orang Tuan Haji, 20 orang, 40 orang, berapa ribu itu. Tapi mesti pelancong berkualiti. Tetapi mesti ada sebab. Tapi di sini dana pelancongan komuniti desa, tengok cantik, pemarkasan industri pelancongan tempatan, lepas itu dana kreatif Sabah. Tahulah orang Sabah ni kan, ada banyak. This is good lah. Peluang sana aja ni. Cuma bagi peluang je Barisan Nasional memimpin negeri ni. Realistik. Sangat realistik. Cakap tadi, kita Barisan Nasional, kita tidak janji hospital, itu janji ini, tapi kita janji kemampuan kita. Kemampuan kita untuk melaksanakan. InsyaAllah. Benda yang kita dikendaki oleh rakyat. Dan satu lagi yang saya tertarik, yang bila Tuan Asmara bilang, kita tidak mempolitikkan sesuatu perkara. Seperti yang satu ni. Tadi Tuan Asmara telah bercerita dengan industri pekerjaan. Kita tidak boleh politikkan benda tu. Begitu juga dengan hak-hak Sabah. Hak-hak Sabah di mana sekiranya Barisan Nasional diberi mandat, Barisan Nasional akan menubuhkan jawatan kuasa khas Dewan Undangan Negeri untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan Terma Perjanjian Malaysia 1963 MA63, termasuk berkaitan hak-hak autonomi negeri Sabah. Ini bermakna sekiranya Barisan Nasional diberi peluang untuk menjadi mandat sebagai kerajaan negeri, Barisan Nasional akan membawa pada semua ahli jawatan kuasa di Dewan Undangan Negeri itu. Maksudnya semua ahli politik, semua ada di sana. Ini maksudnya kita bukannya mempolitikkan MA63. Dewan Negeri kan, okey. Kenapa cantik ini dan lebih bermakna macam yang cakap tadi semua, sebab
Betul, warisan kerajaan ada bentuk jabatan kuasa, tapi hanya daripada golongan mereka. Ya. Dia tidak ada backup dalam undangan negeri. Kalau dapat undangan negeri, dia neutral. Dia tidak partition lah. Begitu. Ini okey. Balik kepada ini kan, yang dikatakan ni parti kita ni, parti Malaya lah atau parti nasional ini, Manindas You tengok MA63 ataupun katakanlah section 112 D, ya betul. Yang sekarang dipertikaikan. Ya. Hasil 4% pemulangan 4% Perlembagaan ini hanya boleh ditukar kalau you dapat 2/3 majoriti kan? Saya cek. Selama kita ikut Malaysia 63 sudah 10 kali kerajaan persekutuan mendapat 2/3. 10 kali 2/3. Okay. Tapi tidak sekali pun mereka mau mengubah 112 C. Tidak sekali. Padahal mereka ada kuasa. Kalau 2/3 dong teruskan, walaupun dengan MP Sabah dan Sarawak, dah boleh ubah. Macam juga ubah wilayah. Wilayah kita dulu wilayah, diubah pergi negeri. Tidak ada satu orang pun MP daripada Sabah dan Sarawak membantah. Yang membantah 3 orang saya dapat di AB. Siang dilantai dengan 1 orang lagi. Ya, betul. Maksud saya ni, bila mereka dapat 2/3, apa benda yang kerajaan federal tidak boleh buat? Dia semua boleh buat. Tapi dia tidak ubah yang M30 ni, dia tidak ubah. Katakan begitu besarnya kuasa federal. Terus teranglah projek IC kan, pembahagian kawasan-kawasan pengundi sehingga majoriti Muslim berputar sekarang lah, boleh dibuat. Apalagi mengubah 112C dan 112 ni kalau orang mau. Tapi dia tidak buat. 10 kali 2/3. 10 kali peluang mereka untuk membatalkan. Tapi tidak dibatalkan. Dari itu sebab itu saya percaya Tuan Haji, mungkin ada perkara daripada segi pentadbiran khususnya di era zaman, saya sebut je lah, bukan saya tidak respect, saya sangat respect Tun Dr. Mahathir ini, cuma daripada segi political dia ni dia agak cruise, dia adalah sedikit pattern dia lah kan, pattern Tun Mahathir ini kan, sehingga dia terlepas pandang Sabah dan Sarawak ini Pak. Tetapi benda ini sudah diakui oleh Tun Mahathir, Tun Datuk Seri Najib pun. Jadi kita membetul mana-mana perkara terambil, kita mana-mana tidak itu sudah jadi maksudnya itu turning point. Sebab itu saya katakan tadi, saya ulang balik itu, dia letak orang Sabah ini pada darjat yang tinggi sudah, sehingga kan pada ketika itu bila orang kita jadi menteri ini, orang-orang kawan-kawan di Semenanjung ni cari kita, mau jumpa menteri kita. Dan ini dimulakan oleh Datuk Seri Najib, mau membetulkan benda itu. Dan mungkin kalaupun tidak terlaksana benda itu daripada segi pentadbiran kesilapan daripada Tun Mahathir. Pada saya lah, dia terlalu fokus kepada, dulu cabaran dia globalisasi. Dia mesti ada satu turning point supaya dilihat kepada dunia, Pak. Supaya Malaysia ini dilihat, sebab itu dia buat ni. Twin Tower apa benda ini, itu kan untuk bersaing kan. Dulu orang tidak kenal sangat Malaysia ini, tapi kerana nak buat benda itu, tapi malangnya terlepas pandang. Sebab itu Datuk Seri Najib sebut, mana-mana yang terambil, mana-mana tidak terlaksana, kita kena pulangkan. Jadi sudah ada pembetulan, sudah ada jalan yang lurus ni. Tadi mana yang terambil sama itu dipulangkan. Kita punya Datuk Presiden sekarang ni, Datuk Seri Najib pun mempunyai pendapat yang sama. Iya, pendapat yang sama. Itulah yang mau dicakap masa Datuk Seri Najib, 7 menteri penuh daripada Sabah. Jaya Fitri, bangunan pertama katakanlah KKLW bangunan kedua Datuk Seri Ramandalan, menteri apa dia? Menteri sampai ICU belum perumahan kedua tempatan. Kemudian CMC Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said, mesti Datuk Seri Kili. Kiranya waktu itu Sabah luar negara. Sabah berada di zaman kegemilangan. Hanif Ahmad masa itu, Datuk Seri Hanif Ahmad. Menteri luar kan. Dan saya percaya Tuan Haji,
bukan juga mendahului takdir. 50 tahun lagi kita tidak akan dapat sampai begitu banyak. Ya. Tidak mungkin. Betul. Tetapi itu saya katakan yang saya agak terkilan itu Najib. Datuk Seri Najib begitu memandang Sabah, lebih 80 kali turun ke Sabah. Betul. Dan letak 1 bilion peruntukan untuk pembagian sekolah-sekolah daif ini pada ketika itu. Dan bagi banyak perkara kepada Sabah ini yang menjatuhkan dia, di antaranya orang Sabah juga. Datuk Seri Ya. Itu yang saya heran. That's the problem. Itu Dia kerana kuasa, kerana pengaruh, kerana apa semua ni. Satu saya teringat betul. Saya pernah makan di rumah Datuk Seri Najib ketika bulan puasa sebelum dia dipenjarakan ini. Dia sebut satu benda, dia kata saya ralat, dia kata bukan sebab kalah tu, dia kata kalah lah, dia kata, tetapi kita sudah berada pada landasan yang tepat, dia kata. Sampai saya teringat nih, macam ya kita selalu cakap remaja ni rebellious. Jadi Sabah ni pun rebellious kah? That's the issue dia. Sayang tu aja, sayang kita. Soalan begitu. Saya percaya kalau ketika itu menang Tuan Haji, PAN Borneo 2026 ini siap dah kita ini. Betul. Dia betul-betul menjadi turning point kepada ekonomi, investment Sabah ini. Kalau ada benda itu, saya strong belief Tuan Haji, investor akan banyak. Betul. Apatah lagi Indonesia ini kan mau buat dia punya ibu negara di Kalimantan. Ini pasal investor ni, saya SDDC kan, tapak tu Sogip kan, tapak Ikar itu. Saya berjumpa dengan berbagai pelabur yang mau datang, tapi masalahnya itulah infra tak cukup. Sebab pelabur ni tengok benda yang asas ni Tuan Haji. Selain daripada tata kelola, itu pun. Tapi syarikat besar datang ni, Istil, saya tidak mau sebutkan di sini lah, sebab saya menunggu slot yang sesuai lah. Itu persoalan besar itu. Kenapa yang tiga ini boleh datang waktu kerajaan JRS? Apa kerajaan BN dan kerajaan warisan, padahal warisan itu menterinya dari liking menteri MITI ya. tidak dapat menarik pelabur-pelabur seperti ini. Padahal MITI tu. Padahal MITI ya. Kenapa tidak boleh? Sebab penting kalau orang faham function MITI ni sangat besar functionnya, betul. Sebab tapi yang tiga ini boleh masuk. Ada perkara-perkara yang nantilah Tuan Haji bongkarkan. Itu kita Tuan Haji akan bongkarkan sesi lain. Kita mau minta Tuan Haji bongkar tu nanti di next episode kita. Tidak sesuai di sesi ini. Dia kena ada panel-panel yang lain yang sesuai. Nanti kita akan fokus pasal benda tu ya, Tuan Haji. Tapi hari ini kita masih lagi cerita pasal bikin balik Sabah ni kan. Kalau tadi kita sudah cerita pasal rancangan pembangunan Sabah 1 ni kan. Dari segi keseluruhannya Tuan Haji, mungkin kita sudah bercerita lebih daripada 1 jam. Sekarang 1 jam kita bercerita ni kan. Mungkin dari segi keseluruhannya, apa pendapat Tuan Haji berkenaan dengan RPS 1 ni Tuan Haji? Amat tepat lah. Dia action item tu. Okey. Bukan things to do, tapi dia action item maksudnya. Macam Tuan Asma cakap tadi, bila kita jadi kerajaan besok, sudah terlaksana ini. Bukan terlaksana, ada guideline. Ya. Guideline sudah ada. Garis panduan tu cukup jelas. Tidak ada ambiguity. Ya. Apa itu ambiguity dalam bahasa Melayu? Artinya ketidaktentuan. Ya, betul. Pasti lagi. Betul. Kita ada sudah plan. Senang dilaksanakan. Kalau saya punya tu yang terasa 6, besok kita kerajaan, saya diberi tanggung jawab untuk melaksanakan, insya-Allah sekejap je. Ya. Sebab kalau boleh saya baca di sini, 6 teras yang dibawa oleh rancangan Malaysia pembangunan Sabah 1 ni, dia ada kemakmuran ekonomi, kesejahteraan hidup, ada wanita dan orang muda, tonggak negara, kita ada pendidikan berkualiti untuk semua, kita ada transformasi politik dan tadbir urus, kita ada masyarakat sihat dan negeri berkebajikan, dan juga kita ada kelestarian sumber. Dari orang bilang dari kesihatan, dari orang bilang dari tadbir urus, pekerjaan, pendidikan, semua ada di sini. Yalah. Semua ada. Yang paling mustahak kita berkemampuan untuk melaksanakan. Ya. Daripada pengalaman kita, daripada kemampuan. Profesionalisme kita. Ya. Layak. Peruntukan kita dalam kerajaan madani. Kita pemangkat. Kita teras kepada kerajaan persekutuan ini. Sebab itu penting untuk kita. Saya Tuan Haji, ini kan mungkin di ujung-ujung lagi tadi kan.
Saya bersetuju dengan semua tadi apa yang Tuan Najib katakan. Kita ini rakyat bagi mandat, kita sudah ada guideline. Bukan dia GRS betul. Dia adalah perkara-perkara kebajikan. Tetapi kalau kau fokus saja kepada kebajikan itulah. Kau buat rumah SMJ, orang dalam rumah itu tetap dia lapar, bah. Sebab itu dia kena keseimbangan sebenarnya. Kita kena ada pembangunan, development, kita kena ada kebajikan, dan ini keseimbangan ada di sini. Kalau kau just fokus kepada kebajikan, yang dibantu untuk kebajikan orang susah. Kalau memanjang kebajikan, maksudnya kau biarkan orang ini sentiasa susah. That's the issue dia. So saya melihat kepada rancangan pembangunan Sabah 1 ini, guideline yang dibuat oleh tawaran dibuat oleh Barisan Nasional sebagai kerajaan, Inilah yang kita kupas tidaklah panjang lebar Tuan Haji, yang insyaAllah boleh laksana, dan saya percaya memang dia akan memberi boost lah ekonomi di Sabah ni, yang akhirnya isu paling besar kepada beliau adalah peluang pekerjaan, dan inilah kunci penyelesaian. Betul. Jangan, banyak orang mengatakan oil and gas ini ialah tempat industri yang banyak memberi pekerjaan kan. Oil and gas ini, industrinya oil and gas ni kan, kalau orang buat projek lah Petronas misalnya, paling akhir ataupun tidak pernah dipikirkan berapa pekerjaan yang boleh dibuat daripada projek itu. Tidak. Kalau secara kebetulan projek itu memberi pekerjaan 500 orang, 1,000 orang, alhamdulillah. Kalau boleh jangan kurangkan lagi. Kau tengok bila Petronas sekarang menghadapi ke masalah kawasan, pertama sekali dibuang pekerjaan. 5,000 orang. Jadi artinya kita mesti cari industri lain yang boleh menampung masalah pekerja-pekerja yang ini, budak yang tidak kerja ini. Bukan oil and gas. Bukan oil and gas. Betul. Itulah yang baiknya kita punya. Bukan manifesto ni lah, perancangan ini. Dia terlaksana. Tidak menjanjikan bulan dan bintang. Betul. Dan sekejap kepada mereka yang ingin melihat dengan lebih lanjut rancangan RPS 1 ni, boleh imbas QR code lah yang ada di sini Boleh imbas QR code di sini. Okey, mungkin sebelum sedikit. Begini. Sekarang saya tegaskan di sini lah kepada anak-anak muda ni. Buat pertimbangan, pemikiran yang rasional, jangan terbabit-babit dengan emosi yang tidak berlandaskan fakta. Sekarang ni SICC sama barisan betul. Akan datang nanti kalau insyaAllah jadi kerajaan, kita boleh laksanakan. Tidak ada masalah. InsyaAllah. Okey, itu kata-kata akhir daripada Tuan Haji. Okey, mungkin Tuan Asmarah pula. Saya momen penting 29 hari bulan, saya menyeru dan merayulah kepada khususnya orang-orang Sabah, orang-orang muda kita ini, be wise. Kalau kita ini dalam keadaan marah disebabkan ayat-ayat daripada orang politik ini, tenangkan hati kita supaya akal kita waras. Ini yang paling penting. Tujuan doang bagi marah tu supaya akal kita tidak waras. Tujuan untuk memilih mereka. Sebab penting sekarang ini adalah satu undi kita ini dalam menentukan arah tuju negeri kita ini 5 tahun akan datang. Kalau kita salah pilih ini, maka sebenarnya dia akan jadi payah. Sangat payah. So inilah jalan dia. Barisan Nasional menawarkan satu perkara yang sangat realistik. Tuan-tuan adik-adik semua boleh baca, boleh scan QR ini, kita tengok nilai sendiri. Kita tidak hadir dengan slogan-slogan pemusuhan, kita tidak hadir dengan slogan-slogan amarah kerana memecah belahkan ni, tetapi kita hadir dengan perancangan pembangunan Sabah 1, RPS 1, Sabah membangun bersama, kestabilan teras kemakmuran. Undilah Barisan Nasional. Terima kasih Itu dia saudara Asmara Dikon dan juga Tuan Haji Abdul Kadir.
yang baru saja kita berkongsi di dalam podcast Sekali Ketuk, dan kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk 29 hari bulan ini nanti bawa kad pengenalan anda. Tapi sebelum itu pastikan anda jangan malas, pastikan anda membuat sedikit revision, pastikan anda mengkaji setiap parti-parti yang ada di Sabah ini, siapakah parti yang akan membawa kestabilan untuk masa depan anda. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Khairul Fitri, moderator anda. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih.